Projek Sulam, Service Learning Malaysia, University for Society, ialah inisiatif Kementerian Pendidikan Tinggi yang menggabungkan pembelajaran akademik dengan hikmat komuniti. Projek ini memberi peluang kepada pelajar untuk mengaplikasikan ilmu, kemahiran dan nilai dari bilik kuliah ke situasi sebenar dalam masyarakat. Melalui aktiviti seperti membersihkan rumah pensyarah, pelajar dididik tentang tanggungjawab sosial, kesukarelawanan dan kepentingan penjagaan persekitaran. Sulam juga memupuk kepimpinan, komunikasi dan kerjasama berpasukan, di samping memperkukuh sahsiah pelajar dan peranan universiti sebagai agen perubahan sosial. Ia menyatukan ilmu dan amal dalam usaha membina masyarakat progresif dan inklusif. Kelebihan, meningkatkan kemahiran pelajar. Sepanjang aktiviti berlangsung, pelajar dapat melibatkan diri secara langsung dalam perancangan, pelaksanaan dan penyelesaian masalah yang secara tidak langsung mengasah kemahiran komunikasi, kepimpinan serta kerjasama dalam pasukan. Menerapkan nilai-nilai moral. Penglibatan dalam aktiviti hikmat komuniti dapat membentuk kepribadian pelajar yang lebih peka terhadap nilai-nilai moral serta lebih bersedia untuk memainkan peranan aktif sebagai warga negara yang bertanggungjawab. Memberi kesedaran kepada masyarakat. Projek seperti ini berperanan sebagai peringatan dan dorongan kepada masyarakat untuk kembali menitikberatkan nilai kasih sayang, hormat dan tanggungjawab terhadap ibu bapa. Kelemahan, skop kerja terhad. Projek ini hanya melibatkan aktiviti pembersihan di rumah pensyarah yang kurang mencabar dari segi kreativiti dan juga berpotensi rendah dalam memberikan impak sosial yang lebih luas. Masa pelaksanaan singkat. Masa yang terhad menyukarkan pelajar untuk menjalankan lebih banyak aktiviti tambahan seperti sesi perkongsian nilai moral, bengkel pendidikan kesihatan, atau aktiviti interaktif bersama ahli keluarga pensyarah. Tiada penglibatan komuniti luar. Oleh kerana projek hanya tertumpu di kediaman pensyarah, peluang untuk pelajar berinteraksi dengan masyarakat setempat seperti jiran tetangga, ketua komuniti atau pertubuhan tempatan adalah sangat minimum. Cadangan penambahbaikan. Skop kerja diperluaskan. Skop aktiviti perlu diperluas agar pelajar terlibat dalam hikmat komuniti yang lebih mencabar. Tempoh masa pelaksanaan ditambahkan. Tempoh projek boleh dipanjangkan atau dirancang secara bersiri supaya pelajar terlibat secara berterusan dan melihat kesan aktiviti dari semasa ke semasa. Menjemput komuniti luar menyertai program. Pihak penganjur disarankan libatkan lebih ramai anggota komuniti luar seperti ketua kampung, NOB dan agensi tempatan. Penutup. Projek Sulam telah berjaya dilaksanakan dengan memberi peluang kepada pelajar mengaplikasikan teori kuliah dalam aktiviti sebenar, meningkatkan sahsiah, kemahiran sifik serta menyemai nilai moral dan akhlak. Projek ini turut memberi kesedaran kepada masyarakat tentang kepentingan berbakti kepada ibu bapa dan menjadi teladan kepada generasi muda.